Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Atirah Bushra dan sahabat saya Mi Alatul Nazirah, wartawan BSTV. Pada hari Rabu 8 April 2026, SK Bukit Sawo telah menganjurkan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri yang berlangsung dengan meriah dan hukmah. Program yang bermula seawal 7.45 pagi hingga 12.30 tengah hari itu melibatkan seluruh warga sekolah termasuk guru-guru dan murid-murid. Jom bersama rakan wartawan di lokasi kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Airis Khairin, wartawan lokasi BSTV. Bersama saya, Teacher Yudatina. Selamat Hari Raya, Teacher. Bagaimanakah persiapan majlis Hari Raya ini sebelum dan semasa? Terima kasih adik yang mengacara. Saya sebagai penjelaras sambutan Hari Raya pada tahun ini. Perancangan sebelum perayaan ini kita telah mengadakan pelbagai AJK dan telah mendapat kerjasama daripada semua guru, PIBG dan juga guru kampus serta ibu bapa. Dan semasa nampaknya lebih meriah dan lebih daripada apa yang kita jangkakan. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kasih, wartawan lokasi BSTV. Bersama saya Encik Saifullah, penolong pegawai Punji di Marang. Selamat Hari Raya, Tuan. Selamat Hari Raya. Apakah pendapat Tuan terhadap program sambutan Hari Raya SK Bukit Sawo kali ini? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik apa nama? Kasih. Adik Kasih. Okey, untuk yang pertama sekali saya nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin pada pelajar Sekolah Pasar Bukit Sawo dan juga guru-guru sekali. Dan untuk hari ini saya memberi pandangan lah sikit berkaitan dengan majlis ni. Jadi saya anggap program ni adalah program yang setiap tahun kita buat sambutan Hari Raya dan majlis dijalankan dengan sangat baik. Dan untuk tahun akan datang kita boleh buatlah, tak ada rasanya kita ambil sedikit masa untuk sambutan Hari Raya ni untuk anak-anak pelajar kita dan juga guru-guru lah. Jadi saya itu sajalah. Terima kasih, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Airis Khairin, wartawan lokasi BSTV. Bersama saya YDP PIBG SK Bukit Payung. Selamat Hari Raya, Tuan. Selamat Hari Raya, terima kasih. Apakah perasaan Tuan dapat menghadiri majlis Hari Raya pada hari ini? Terlebih dahulu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih terutamanya kepada Guru Besar SK Bukit Sawo, Cikgu Ahmad Abdul Samad Abdul Rais atas jemputan pada hari ini. Dan Alhamdulillah saya merasa amat bergembira pada hari ini kerana dapat sama-sama bersama dengan para guru, anak-anak serta komuniti setempat. Dan saya bagi pihak saya kira saya ni bagi pihak bekas student lah atau lebih kurang alumni lah SK Bukit Sawo. Kita mengharapkan supaya anak-anak generasi baru hasil daripada didikan SK Bukit Sawo ini dapat terus memberi khidmat bakti kepada masyarakat. Tidak kira lah
dalam bentuk apa sekalipun. Dan insyaAllah saya doakan semoga semua warga SK Bukit Sawa diberikan kesihatan yang baik dan diberikan kejayaan yang ada akhirat insyaAllah. Terima kasih Anis kerana program pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muhammad Ridwan bin Ismail, Timbalan PPD Sektor Pembangunan Murid, mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri buat seluruh guru-guru dan juga anak-anak murid di daerah Marang, khususnya di lokasi saya berada sekarang ni di Sekolah Kebangsaan Bukit Sawa. Terima kasih buat urusan sekolah yang cukup hebat diketuai oleh Cikgu Bustaman dan juga penolong kanan, guru-guru, seluruh warga SK Bukit Sawa atas penyediaan, persiapan dan juga sambutan yang cukup meriah dengan makanan yang semuanya sedap-sedap, terutama sekali gulai daging. Jadi daripada diri saya sendiri dan juga pegawai di sektor saya, di sektor pembangunan murid, Cikgu Saifullah dan juga Cikgu Amri, kami dengan rendah hati menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf atas segala kekurangan, kelemahan, kesilapan daripada kami kepada cikgu-cikgu dan juga anak-anak murid sekalian. Lagi moga-moga di hari Lebaran yang cukup indah ini mengtautkan ukhuwah antara kita para pegawai di PPD, guru-guru dan warga pendidikan daerah Marang. InsyaAllah dengan tautan ukhuwah yang cukup hebat ini, kita akan dapat bersama berganding bahu bagi melahirkan sekolah yang cemerlang dan juga kemenjadian anak-anak didik kita dalam pelbagai aspek, insya-Allah, bagi menyahut seruan Kementerian Rancangan Pendidikan Malaysia tahun 2026 hingga 2035, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Salam pendidikan bermutu, Islam terdidik, negara sejahtera dan juga salam memacu prakasa pendidikan. Dan tidak dilupakan juga salam Aidilfitri dan selamat Hari Raya Aidilfitri lah. Maaf zahir batin kepada semua warga SK Bukit Sawa. Cikgu, dalam masa yang ada ni, cikgu ingin mengucapkan tahniah kepada SK Bukit Sawa, terutama sekali guru besar Cikgu Bustaman di atas penganjuran majlis Hari Raya yang cikgu tengok hari ini sangat-sangat meriah dan juga dipenuhi dengan pelbagai aktiviti yang saya rasa sangat-sangat baiklah untuk membentuk perkembangan positif di kalangan anak-anak kita. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada Guru Besar Tuan Guru Besar Encik Bustaman di atas penganjuran majlis kita pada hari ini. Cikgu tengok penganjuran majlis ini memberi banyak manfaat kepada anak-anak kita. Yang paling penting bukan saja hari ini kita bersukaria dengan menu dengan macam-macam hidangan, tapi yang paling penting objektif penganjuran sambutan Hari Raya Peringkat Sekolah ini adalah untuk membentuk nilai dan juga semangat jati diri di kalangan anak-anak kita lah. Okey, sekali lagi tahniah kepada SK Bukit Sawa daripada cikgu. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Airis Kairin, wartawan lokasi BSTV. Bersama saya Tuan Haji Khairil Anwar. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Apakah perasaan Tuan dapat menghadiri majlis Hari Raya pada hari ini? Okey. Terima kasih kepada pihak pengurusan SK Bukit Sawa kerana telah bersudi menjemput saya datang untuk sama-sama memeriahkan sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat sekolah SK Bukit Sawa. Jadi dari sudut perasaannya saya sangat gembira kerana suasana di sekolah ini sangat meriah, penuh dengan warna-warni dan makanannya sedap-sedap belaka. Terima kasih. Bersama. Sekian sahaja laporan dari Buletin BSTV. Saya Ni Aliatul Nazira dan sahabat saya Nur Atira Bushra melaporkan untuk BSTV. BSTV, wadah informasi anda.